secara tidak langsung dapat membantu UKM dalam mengkomersialkan produk inovasi. Berucap di Pesta Convocation UKM ke-42 di Bangi Selangor, Yang di-Pertua DPMM Kuala Lumpur yakin melalui kaedah itu sasaran 30% ekonomi negara dikuasai Bumi Putra akan lebih mudah dicapai. Di pihak DPMM, bakal usahawan akan diberi bimbingan dan latihan. Oleh itu, pihak kami bukan saja membuat seminar penjumpaan ahli di tempat kami saja, sekarang kita masuk universiti untuk memberi pendedahan dan juga dana-dana kerajaan yang diberi terlalu banyaklah pada tahun ini ya, untuk keluar bajet. Dan tentunya pelajar yang datang untuk menerima ijazah di antara mereka yang masih belum bekerja, dan saya rasa inilah ruang untuk mereka bersama-sama berkenalan dengan bagaimana negara Melayu ini, untuk sama-sama belajar bagaimana nak berniaga. Menurut Profesor Datin Nur Hamziah, DPMM Kuala Lumpur ialah badan pertama yang pertama bekerjasama dengan UKM dalam melahirkan golongan usahawan muda. Dan bagi melonjakkan peluang usahawan Melayu mengetengahkan produk mereka ke peringkat global, DPMM Kuala Lumpur akan menyertai Expo Pertanian dan Makanan Antarabangsa 2014 di Jeonju, Korea Selatan. Beberapa orang ahlinya akan turut dibawa bagi menyertai Expo itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kami rasa amat berbangga kerana DPMM ada di belakang untuk membantu usahawan-usahawan Bumi Putra, khususnya untuk memasarkan produk-produk tempatan kita ke luar negara. Ini merupakan satu momentum pada usahawan-usahawan Melayu khasnya di Malaysia yang mempunyai sedia halal dan mempunyai produk yang bermutu yang boleh dikatakan setara dengan produk-produk luar untuk cuba memperkenalkan produk di negara-negara tersebut. Menurut Datuk Syarafuddin, selain usahawan dari Malaysia dan sebagai Sekretariat ASEAN, DPMM Kuala Lumpur juga akan menguruskan usahawan dari Brunei, Indonesia dan Singapura. Expo berlangsung 5 hari bermula November depan, mendapat kerjasama Kementerian Pertanian,